Pernah tak anda terfikir apa agaknya yang berlaku dalam badan kita setiap saat, setiap hari? Hari ini, jom kita bongkar rahsia satu pasukan yang sangat hebat yang bekerja tanpa henti untuk pastikan kita boleh bergerak. Bayangkan anda tengah syok main bola dengan kawan-kawan. Anda nampak peluang, terus lari laju dan tendang. Gol! Nampak macam senang je kan? Tapi sebenarnya, di sebalik satu tendangan tu, ada satu kerja berpasukan yang luar biasa sedang berlaku dalam badan anda. Jom kita kenal siapa wira-wira tak didendang ni. Okey, semua benda mesti ada permulaan kan? Dan untuk badan kita, semuanya bermula dengan asasnya, iaitu rangka badan kita. Ia bukan sekadar tulang-tulang tau, tapi adalah jentera utama yang membolehkan kita bergerak. Cuba kita bayangkan, sistem rangka ni macam kerangka sebuah bangunan. Dialah yang bagi bentuk, struktur dan yang paling penting, kekuatan pada badan kita. Tanpa rangka ni, kita tak boleh berdiri, tak boleh berjalan, apatah lagi nak berlari, kejar bola tu. Dan setiap bahagian rangka ni ada tugas khas dia. Tengkorak kita tu, dia macam helmet semula jadi untuk lindungi otak kita yang sangat berharga. Tulang rusuk pula macam pengawal peribadi untuk jantung dan peparu. Dan tulang belakang, dialah tiang seri yang sokong seluruh badan kita. Semua ni bekerjasama untuk lindungi kita dan bagi kita bergerak. Tapi macam mana pula tulang yang keras ni boleh bergerak-gerak? Inilah gunanya sendi. Sendi ni penyambung fleksibel antara tulang. Cuba anda bengkokkan siku atau lutut sekarang. Nampak? Itulah kerja sendi. Kalau tak ada sendi, kita ni gerak macam robot kayu je. Kaku. Bunyi macam kelakar sikit kan? Tapi ini betul-betul benar tau. Tanpa rangka, kita memang akan jadi macam lopak air. Inilah bukti betapa pentingnya rangka ni sebagai asas untuk semua pergerakan kita. Okey, jentera dah ada. Rangka dah teguh. Tapi dari mana datangnya tenaga untuk gerakkan jentera ni? Sebuah kereta sport yang paling canggih pun tak akan bergerak kalau tak ada minyak kan? Badan kita pun sama. Jadi, inilah dia sistem peredaran darah kita. Anggaplah ia macam servis kurier paling cekap, paling laju kat dunia ni. Dia kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa cuti, hantar semua benda penting ke setiap ceruk badan kita. Pasukan penghantaran ni ada 3 kru utama. Pertama, jantung, iaitu pam yang super power. Kedua, peparu, stesen untuk isi semula oksigen. Dan ketiga, salur darah yang jadi macam rangkaian lebuh raya ke seluruh badan. Bayangkan, jantung kita berdegup lebih 100,000 kali setiap hari. Hebat kan? Jom kita ikut perjalanan ni sekejap. Mula-mula, darah pergi ke peparu untuk ambil bekalan oksigen segar. Lepas tu, ia terus ke jantung. Dari jantung, pam yang kuat ni akan tolak darah beroksigen ni ke seluruh badan sampai ke hujung jari kaki dan tangan. Lepas hantar oksigen, darah akan kutip bahan buangan macam karbon dioksida, patah balik ke jantung dan dihantar semula ke peparu untuk dibuang. Proses ni berulang-ulang tanpa henti. Okey, sekarang bahagian yang paling menarik. Kita dah kenal sistem rangka dan sistem peredaran darah. Sekarang, jom kita tengok macam mana kedua-dua sistem ni sebenarnya satu pasukan yang tak boleh dipisahkan. Ingat tak aksi sepak bola tadi? Okey, sistem rangka kita yang sediakan struktur, tulang kaki, sendi lutut untuk buat gerakan menendang tu. Tapi otot kaki perlukan tenaga untuk buat kerja. Sinilah sistem peredaran darah masuk. Hantar oksigen sebagai bahan api terus ke otot tu. Jadi, inilah rumusan paling penting. Rangka tu jenteranya, darah pula bahan apinya. Satu tak boleh berfungsi tanpa yang satu lagi. Mereka ni saling melengkapi. Betul-betul contoh kerja berpasukan yang sempurna kan? Bila kita dah ada satu pasukan yang sangat hebat dalam badan kita ni, tanggungjawab kita lah untuk jaga mereka elok-elok. Jom kita tengok apa yang kita boleh buat. Ini soalan yang paling penting sekali. Apa yang kita boleh buat hari-hari untuk pastikan jentera badan kita dan sistem penghantaran ni sentiasa berada dalam keadaan yang paling baik, sentiasa tip-top? Sebenarnya, caranya tak susah pun. Pastikan kita makan makanan seimbang, macam makanan yang kaya kalsium untuk kuatkan tulang. Rajin-rajinkan diri bersenam sebab ia bagus untuk kuatkan jantung dan tulang kita sekali. Kalau naik basikal atau motor, pakailah helmet untuk lindungi kepala. Dan yang paling penting, jauhi rokok. Setiap benda kecil yang kita buat ni sebenarnya bagi kesan yang sangat besar pada kesihatan kita. Sebagai penutup, ingatlah yang badan sihat ni bukan tentang satu organ je. Ia adalah tentang keharmonian, tentang macam mana semua sistem dalam badan kita ni bekerjasama dengan baik. Bila satu sistem ada masalah, sistem yang lain pun boleh terjejas sama. Jadi, sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Selain daripada rangka dan peredaran darah, sistem apa lagi yang sedang bekerjasama dalam badan anda sekarang ni masa anda tengah dengar ni?
Kerjasama dalam badan kita ni sebenarnya jauh lebih menakjubkan daripada apa yang kita bayangkan. Jadi, teruskan bertanya dan jangan pernah berhenti belajar.